Good morning guys. Belilah perfume ni guys sebab wangi dah. Wangi dah. Aku letak kat bag YouTube. Kat situ belilah wangi nak mampus kan. Tahan lama. Selamat berpuasa. Hari ni kita puasa hari kelima I think. Wow, I'm daily vlogging now guys. Hari-hari gua vlogging tapi tak edit. Where's my lipstick though? Sekarang aku tengah siap nak pergi ke klinik gigi untuk check my gigi lah. Before aku nak jumpa pakar nanti, aku nak jumpa my doktor gigi first. Set ke lipstick lah. So aku nak pergi tukar getah braces. And aku nak tanya pendapat dia lah tentang masalah aku. Sebab dia je tahu keadaan gigi aku, sama ada gigi aku ni tak okey ke. So nanti bila aku dah jumpa pakar, kalau pakar tu tanya, you ada masalah gigi ke? Sebabkan gigi ni, aku boleh jawab. Sebab aku dah tanya doktor gigi aku. So I hope doktor gigi aku dapat membantu sesuatu. Macam tu lah ya. Aku dah siap dah. Appointment pukul 9:10 sekarang dah pukul berapa guys? Rus, dah sikat rambut Habis mi sikat dia kat mana? Ya. Wow. Aku dah pasang TV cabinet baru guys. Vlognya ada, tapi sabar dulu ya. Bagi vlog Ramadan ni keluar dulu. Dan guys, saya dah dapat jawapan dah. Doktor tampal gigi aku di depan. Itu kat warna hitam guys. Sekarang ada kat HDN. Mas pun nak buat dia punya kerja. Saya itu story Muslim. Aku nak story lah apa yang doktor cakap. First dia ambil x-ray. Okay, dia ambil 2 x-ray. Satu x-ray besar, like x-ray full mulut kan. Second dia ambil x-ray yang macam lagi detail gigi depan ni saja. Sebab aku punya problem ke hidung kiri bersambung dengan gigi kat depan ni kan. Mengikut CT scan tu, my doktor yang dekat hospital tu, Dr. Kemi, dia risau yang hidung aku ni jadi disebabkan akak gigi aku tu. Okay, kalau apa tengok vlog hospital tu, maybe apa akan faham. Tapi bila doktor gigi aku check, my gigi okey, alhamdulillah. My gigi memang okey. Lepas tu my saraf pun okey. Cuma gigi depan aku ni kan dia macam kena tampai. So doktor gigi aku still risau lah. Tapi memang dia tunjuk dekat x-ray yang kecil tu. Ni saya tunjuk. Tu nampak? Ni. Kecil dah. Memang kecil. Memang dia spesifik untuk gigi depan aku saja. Dan bila doktor gigi aku tengok, dia terang lah kat aku ada. Dia kata memang aku punya gigi semua okey. Walaupun dia berlubang, dia okey. Saraf dia okey, gigi tu still hard. Itulah yang doktor gigi aku explain. Kat situ aku lega sikit lah. Lega banyak actually. Sebab kalau aku punya hidung ni sakit disebabkan gigi, insurans tak boleh cover. Tapi aku tak kisah sangat pun kalau insurans tak boleh cover. Sebab aku boleh pergi ke doktor gigi yang dekat USM. My doktor recommend. Doktor tu Dr. Fakhrul dekat USM. Kalau insurans cover, proceed je lah dengan Dr. Saiful. Kalau insurans tak cover, Dr. Saiful akan buat refer surat ke Dr. Fakhrul. Complicated. Okay. I hope sangat yang aku tak akan kena buat operation. And satu lagi aku harap sangat yang bukan sebab gigi aku. Okay, sebab gigi aku memang okey. Aku tak sakit gigi ke apa. And benda tu bermula pun bukan daripada gigi aku, daripada hidung aku. Dia boleh efek gigi aku pun sebab I mean bukan gigi gusi. Sebab dia punya sis tu kan membesar. So that's why aku sakit kat atas sini. Biji tu sini besar tu. Sekarang dia dah kurang sebab Dr. Kemi tu dah buang dia punya nanah kan. Dia kecut. Dia gemuk, dia kecut. Aku ni letih nak jumpa doktor. Pasal lagi kena buat exercise. Aku takut. Tapi alhamdulillahnya sebab doktor yang aku pergi ni dekat Dentabir ni,
Memang baik gila, gentle gila, nak mampus. And they explain detail. So memang aku recommend lah kalau aku nak buat kat doktor yang dekat Rintabi. Aku buat ni dekat Berta. Memang bagus dah. Oh, okay, dia tampal gigi depan aku ni. Memang tak sakit langsung. Tak rasa apa-apa. Tak rasa besar. Sebenarnya aku buat gigi dengan dia, aku tak pernah rasa sakit yang macam orang lain tu. Orang lain kan kalau buat braces kan dia bagi review, sakit sangat lah, tak boleh ni lah, tak boleh ni lah, macam nak mati lah, memang sakit dah ada. Aku tak sakit lah. First day aku pakai braces pun aku tak sakit. Dia pasang gigi aku tak pernah sakit. Dia tukar braces aku pun tak pernah sakit. Tu je kak. Paling sakit pun yang aku rasa ialah cabut gigi. Memang cabut gigi memang sakit lah kan. Dia nak boleh buat apa je, dia bagi ubat je lah. Loh, sampai letih dah. Anak aku dia tak boleh bangun awal weh. Dia mengantuk. Laki aku dekat LHDN, dia tak keluar lagi. Tu ha. Kita beli bawang. Beli barang nak masak guys. Bawang putih kali tau. Bawang merah kecil dulu untuk roast. Mana? Mana sedap? Tak kering. Tak ada Ribena dah. Ni dapuk. Ni. Ambil rendah. Ni. Bawang ni jadi timbang ke apa? Kedai kedua kita. Mana tak ada? Nak buat anak. Apa? Buat tomato. Sayur-sayuran, buah-buahan. Ni buah, naga anak. Habis dah. Tak ada plastik. Wow. Heaven mak-mak ya. Apa? Bunyi. Sikit dah. 3 ke? Our favorite sedap. Yang ni apple biasa. Limau. Apple hijau. Itu apple pun ni? Oh, ni apple Korea. Favorite rose. Ha? Bisa sambal ha? Tak besar sangat. Ni mesti ni. Ni kecil ni. Ambilkan susu. Kecil dah. Ya. Boleh. Kalau nak tahan lama ambil yang warna hijau-hijau sikit kan. Ya, ni tak main je sangat. Sikit tu hanya tak boleh makan. Ya. Oring. Masuk pun tak apa. Apa bang? Ada? Ambil. Nak. Daun kesum. Ni daun apa? Ceylon. Oh, daun kesum lah. Kita buat asam pedas. Wow. Jadi nak sayur ni? Kailan. Kailan ke? Sayur kailan ke? Nek. Nek. Sayur kailan. Dak yah. Jom. Beli ikan.
Ikan sayur. Sayur kena timbang kan? Mana buah-buahan dah tak? Belum? Ya. Tak tepi, tak sebelah. Sudah ada yang dari plastik dia dah tak hajar dah. Aduh, Ilan dia. Okey, jom. Wah. Banyak kai. Nampak roti. Tak puasa ke? Ni tak puasa? Kata dia tinggi. Banyak lah guys. Balik. Nak jadi nak makan macam mana ni? Saya duduk depan. Kau boleh duduk depan. Jangan. Dia busy dia ke kanan dia. Done guys. Banyaknya. Welcome to dunia panas adik. Kita dah masuk dunia panas. Panas tak? Tadi dunia sejuk ni dunia panas. Panasnya ya Allah. Puasa mencabar sebab panas sangat. Jom kita pergi bazar. Sebab hari ni malas masak. Sabar. Sabar Lina. Lina sabar. Sis is tak larat. Ya. Terus demam guys. Demam nak boleh cakap ke apa tak tahulah. Dia merak. Demam pun kuat mungguh lagi. Dah sampai bazar. Wow, besar. Ini beli nasi kandang. Terus setelah kat senyum demam. Ya. Kami pergi bazar just beli satu benda je yang nak makan macam tu. Sebab my husband buat ayam koktel. Beli makanan je lah sebab aku tak masak. Satu nyam si. Cara. Wow, looks nyam si. Macam-macam ada guys. Sedapnya. Tak sabar nak makan. Oh, aku beli laksa buyung. Ni laksa buyung. Okey lah, boleh lah. Mas pun beli nasi kandang Sulaiman. Wish back. Kenyang sudah. Kita akan end this video ataupun tidak ya? Hey.
Tidak, kita akan sambung video ni. Mengemas barang dapur yang tiada kesudahan. Rose demam. Tapi mulut dia banyak banget. Dia duduk mengorak air pok dia. Pok dia cedok lagi. Ya. Tu. Dia mengorak air koktel bapak dia. Hai. Okay. Duduk ke bawah? Tengok. Hai. Bawa nak pergi duduk sendiri bawa? Nak pergi duduk sendiri? Sekarang dah pukul 10 malam. Rose dah tidur. Dan aku dah rehat. Hari ni aku tak okey. Sebab aku cuti. Yang menyakitkannya hari ni, aku cuti. Period. Dan hujung-hujung dah nak berbuka. Pedih. So now, Rose tengah tidur. Aku sebenarnya nak mandi. Sebab rumah aku panas gila nak mampus lagi ni. Aku tak tahu rumah aku je ke satu Malaysia ke apa ke. Rumah aku punya panas ni daripada pagi sampai ke pagi esok. Dia tak ada sejuk. Anak aku tidur sekarang belencun weh kepala dia. So memang kami nak order aircon. Tengah tunggu seller tu update aku balik tentang voucher. Voucher apa tu yang kerajaan bagi tu. Tak tahu lah kerajaan ke apa yang bagi dekat semua rakyat Malaysia. Untuk beli peti ais dengan aircon kot. So dapat tolak RM200. Macam itulah. So bila dah approve voucher tu baru aku akan beli lah. Sebab aku nak beli kat Shopee. Kalau beli kat kedai boleh direct je kita nak guna voucher tu. Tapi kalau kat Shopee ni dia kena sikit lah. Kena mesej seller, kena isi form. Pasal kena tunggu hang punya voucher tu approve bla 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 bla. Sebelum aku mengakhiri lah kehidupan aku hari ni, aku nak kemas lah barang dapur yang aku beli hari ni. Barang-barang basah. Ada yang sebenarnya aku dah kemaskan. And ada yang belum kemaskan. Rose dah punggah dah pun. Aku nak settlekan that part je. Lepas tu aku nak rehat. Sebab aku penat. Tapi aku sikit mata tengok menatap-menatap Allah ni bersepah kat lantai aku. Tengoklah dapur aku. Jadi apa dia ni? Padahal sebenarnya aku dah kemas. Sebab aku memang sebelum dia pergi kerja ke ataupun pagi dia memang akan kemas rumah. Tu sebenarnya aku ya. Dia akan buat semua kerja kat rumah ni. Tapi tadi dia dah kemas dah semua everything. Dia sepah kat sebab kau dengan anak kau tak sempat lah hai. Tu barang-barangnya. Tadi aku edit video nyempat lah aku ni. So ni dengan yang tu dengan dua plastik tu. Okay, aku akan buat kat dapur ni semua benda. Aku memang nak buat cepat supaya aku boleh mandi cepat supaya aku tak panas. Rose tak cakap macam tu. Sebab sekarang aku tengah panas tapi aku buat video ni demi anda semua yang aku sayangi. Jadi hargailah saya, jangan skip ads. Tiba. Okay lah, jom let's go. Aku dah buat kerja siap baru aku sedar aku tak record. Aku dah bercerau dah ni. Ni pun aku nak beritahu ni aku kemas macam lipas kudung. Laju. Aku tak buat proper pun sebab peti air aku tengah serabut sekarang ni. Aku kalau tengah serabut, aku letak-letak macam tu je. Esok bila aku rajin baru, esok tu bukan esok lah. Nanti bila aku rajin, aku nak kemas semua peti air aku. Mari aku tunjuk peti air aku serabut macam mana. Sabar saya. Tu. Dia penuh tak terkata lah. Pasal aku tak nak kelebek. Dia duduk dalam bekas-bekas yang disediakan. Cuma dia jadi serabut. Aku kena kemas balik baru everything organize cantik-cantik. Tidak dia akan selamanya serabut macam ni. Atas tadi husband aku yang basuh. Dia simpan suka hati dia lah. Macam tu. Bab-bab membasuh ni memang my husband yang buat. Dia basuh ayam, basuh ikan, siang semua dia yang buat.
tu kalau dah selesai semua tu aku yang akan simpan. Sebab dia tak tahu nak simpan macam mana. Cara aku kalau aku nak simpan, aku ikut portion makan. Bila aku nak masak, aku tak bawa keluar defrost ikan ke ayam banyak kali. Tadi aku sikit perut, jadi aku tidak. Sebelum aku basuh-basuh semua, dia simpan siap-siap. Dia tahu nanti aku akan buat balik everything. By the way, tripod ni bagus doa. Dia boleh panjang, dia boleh pendek. Aku rasa this is my favorite tripod yang aku guna so far. Sebab review pula. Review, dia masuk part review. Sebab dia very small. Aku tunjuk Kau sabar kejap. Aku racun. Semua orang kat Malaysia ni aku racun. Macam ni je. Lepas tu kau tekan. Kalau anda content creator, influencer, YouTuber, TikToker, belilah ni ya. Sebab very function. Dia small, very sleek. Boleh letak dalam handbag ataupun boleh kepek kat ketiak untuk jalan-jalan. Aku bawa ni pergi merata. Aku pergi Thailand aku bawa. Aku nak dekat gambar, aku jalan-jalan semua aku bawa tripod. Tapi aku tak bawa lah tripod ni untuk vlogging like this. Tapi kalau untuk dekat gambar, untuk vlogging kat rumah, untuk buat video unboxing, untuk buat content basically, memang bagus sangat. Dia ada shutter. Allahumma salli ala. Shutter, small shutter macam ni boleh. Tekan. Push. Macam tu. Easy peasy. Aku rasa semua kena ada lah. Sebab dia bagus. Kecil. Tripod yang paling banyak guna dalam hidup aku. Aku letak link dekat beg hitam Orang panggil apa kat YouTube ni. Dia macam beg kuning tu lah kan. Ada kat situ, tekan. Tak payah buka description box. Nak buka pun boleh. Tak mau buka pun tak apa. Dia naik kat itu tekan je. Sekarang YouTube dah senang. Aku nak buat apa lagi. Aku dah tak larat ni guys. Tengok ni. Gula kena bubuh dalam bekas dia. Tepung kena bubuh dalam bekas dia. Tepung. Kurma. Itu bawah tu pun ada lagi benda-benda aku simpan. Ni pun tengok anak aku bersepah. Aku main bubuh je. Tak simpan balik sebab anak aku menyepahkannya. Risau dah ayat aku menyepahkannya. Aku ni kalau boleh bagi hampa rasa kepanasan yang aku rasa sekarang ni. Confirm hampa akan lari keluar daripada video aku. Sebab hangat. Sebenarnya aku nak kemas depan. Tengok depan tu macam kena ribut. Ribut Taufan masuk dalam rumah aku. Tapi my energy zero. Before aku nak end, aku nak cakap terima kasih kepada sesiapa yang always tengok video aku. Even sekecil-kecil video biasa pun orang tengok sekarang. Padahal video yang aku upload macam ni news video lah, video terbaru bulan Ramadan. Video-video yang aku post sebelum-sebelum ni semua video yang macam lama tau. Lama sebab aku kan down macam tu. Aku tak ada energy untuk edit sebab aku ditimpa musibah lah, daya. Jadi aku tak ada mood untuk edit. Tapi sekarang pun aku ada mood edit all the video yang tergendala. But people dekat YouTube ni very supportive. Tengok aku cakap masalah campur orang Melayu seperti very baik, very nice, always doakan orang. Aku macam ya Allah, baik ni semua orang dekat YouTube ni, you know. Kita tak kenal each other but we love each other macam tu. And orang tak kisah pun aku post video tu yang tahun lepas ke 2 tahun lepas. Aku tak ada lah post video tu yang terlepas ya. Video terlepas tapi hujung-hujung tahun punya tu. Aku tak kisah. Aku mengikut timeline aku sendiri. Kalau aku nak post, aku post. Kalau aku tak mau post, aku post depan. Aku memang suka hati mak bapak aku. Tapi orang kat itu mesti tengok. Tak kisah dia tarikh, you know. Aku memang love lah kat itu. Love. Aku rasa aku nak end this video dah. Sebabnya stories aku dah masalah dah ni. Duk nampak penyapu tu sampah segala mana ni dah ni. Okay, terima kasih tengok sampai ni sampai akhir. I love you. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kalau hampa nak video apa-apa lagi, komen lah kat bawah. Komen lah apa-apa pun. Bye. Lots of love.